Bella nampak nervous sikit. Kenapa ya? Ha? Ya ke? Nampak. Sudah semestinya lah Bella akan nampak nervous. Sebab nak jadi juri ni kena tegas, kena profesional, kena objektif. Tetapi dalam masa yang sama, YB Syed Saddiq dan keluarga pula datang. Kena pula dalam masa yang sama nak nunjukkan kemesraan. Ada tekanan tu, tekanan dalaman. Jadi memanglah dia akan nampak nervous. Sebab ada konflik dalaman. Ketika Bella menjadi juri dan dalam masa yang sama Syed Saddiq dan keluarga pula hadir sebagai penonton, Bella akan merasakan bahawa dia bukan sahaja dinilai oleh penonton, tetapi dinilai juga oleh keluarga YB Syed Saddiq. Walaupun mereka datang untuk berhibur, menengokkan rancangan lawak, pada ketika itulah rasa gementar akan ada, rasa berbangga pun ada, dan rasa ingin tampil sebagai seorang yang sempurna. Ini biasalah kita pun kalau ada situasi opini, kita akan jadi juga opini itu. Bila kita dalam keadaan opini, dia akan mengganggu fokus kita. Mungkin dia akan menyebabkan kalau kita nak gelak itu macam terpaksa saja dibuat-buat ke, sebab takut gementar macam-macam ada. Kalau macam anak kita membuat persembahan atas pentas, ada mak bapak nengok di depan, lain macam. Tambah kalau budak baru darjah 3. Jadi pada ketika itu emosi bercampur bau. Dan dalam masa yang sama, media pun akan mainkan peranan, akan cubalah untuk spot momen-momen ataupun ekspresi muka antara Bella dan juga YB Syed Saddiq pada ketika itu. Jadi terpaksalah Bella ni nak kena kontrol aja. Jadi semua-semua inilah yang akan menyebabkan Bella mungkin nervous, tak selesa dan lebih berhati-hati. Itulah komen teman.